Okay, selamat pagi everyone. Kita kembali ke episod ke-7 final untuk Seven Wonders Challenge. Ya, untuk tahun ni, inilah lokasi terakhir. Inilah Seven Wonders Challenge Gunung Datuk Rembau, guys. Yes, dan ketinggiannya dikatakan setinggi 2,900 kaki. Jadi dekat sini pun antara attraction dia dekat bawah ni adalah air terjun yang kecil. Mungkin lepas habis turun daripada Gunung Datuk, boleh rendam-rendam kaki dulu. Kita pastinya ada macam-macam cerita. Sebab untuk Gunung Datuk, kita dah naik ini yang kali kedua lah untuk Seven Wonders Challenge. And hari ni memang kita macam rasa macam hiba sikit. Sebab saya kita rasa awkward. Ya, kehilangan seorang yang kita sangat sayangi lah, iaitu Zoo, atlet kesayangan kita. Tak dapat bersama-sama dengan kita hari ni untuk cabaran terakhir. Tapi tak apa, sebab kami berdua masih ada lagi untuk tunjukkan dekat anda macam mana keindahan dan juga excitednya keterujaan untuk naik Gunung Datuk Rembau. Let's go. Jadi kalau anda nak naik ke Gunung Datuk, pastinya kena lalu pintu gerbang dia dulu. Jadi dekat pintu gerbang ni adalah dia letak tips-tips mendaki. Lepas tu adalah juga mengenai fakta Gunung Datuk dan apa yang anda perlu awasi lah sepanjang berada di sini. Jadi kalau anda boleh lihat dekat belakang saya ni pun adalah track yang di mana permulaannya lah. Kalau kita tengok dekat papan tanda ni, dia ada kata 2 km jarak mula ke puncak. Jadi maknanya kita akan jalan landai secara 2 km. Selepas daripada itu kita akan terus pacak ke atas. Jadi sekarang ni jom kita teruskan ekspedisi ke puncak Gunung Datuk untuk Seven Wonders Challenge 2025. Okey, setakat ini baru dalam 12 minit perjalanan. Ketinggian kita setakat ini adalah 435 meter. Jadi perasaan dia boleh tahan pancit juga. Tapi insyaAllah kita boleh habiskan lah. Sebab kita hari ni diberi lepasan eksklusif sikit. Sebab kita naik dulu sebelum peserta Seven Wonders. Jadi sekarang ni jalan je. Come on. Guys, kita baru je mendaki Gunung Datuk. Dan kalau antara 7 cabaran untuk Seven Wonders Challenge 2025 ni, saya rasa Gunung Datuk ni paling mencabar lah, paling challenging sekali. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada rezeki lagi untuk cuba panjat Gunung Datuk, pastikan korang ada persediaan sikit, kan, ada fitness sikit sebelum nak mendaki. Sebab ni not bad juga, japan 44 meter. Dan kalau anda perasan kat kaunter bawah tadi tu, ada dah tulis kat situ kalau nak masuk permit je seorang untuk warga negara RM5, bukan warga negara RM20. Murah je kan? Kemahal pun nak sihat. Jom. Okey, sekarang ni Amar tengah main tarik-tarik tali ni. Tali dekat tepi ni sebenarnya untuk kita tarik sambil kita mendaki. Sebab kalau tak pakai tali ni, kemungkinan besar akan jatuh juga ah. Sebab kalau tengok, curam memang curam 100%. Tapi Gunung Datuk on. Sikit lagi. Baru suku Sekarang ni kita dah lebih kurang ketinggian 600 meter. Jadi kita tinggal lagi ni 1390 meter untuk sampai dekat puncak. Perjalanan ni memang nampak masih lagi jauh, tapi semangat kita yang penting tu, semangat juang nak sampai puncak. Selagi tak sampai, selagi tu kita tak puas hati. Makan masa berapa lama ke, berapa hari ke, kita akan cuba juga sampai. Jadi sekarang ni jalan lagi. Hampiri 800 meter sekarang ni, kita dah berjaya sampai dekat CP2. Tapi puan dengan kita punya FAT, dia masih lagi on the way naik ke atas ni. Tapi kita yang dah sampai, kita teruskan dulu perjalanan. Jadi CP2 check. Ni kita dah sampai CP2. Amar dah gerak terus ke depan, tak tahulah CP berapa. Tapi dekat sini CP2, kita ambil masa nak rehat kejap, minum air. Kat sini pun kalau nak semayang boleh, ada arah kiblat sini.
Okey, Alhamdulillah. Tadi kita dah lepas ke CP2. Jadi nak menuju ke CP3 ni, kita akan lalu di batu-batu besar ni lah. Jadi batu-batu ni boleh dikatakan menjadi penghalang untuk kita mendaki. Sebab laluan dia tiba-tiba jadi kecil. Daripada tadi luas lebar kan, jadi kecil pula. Jadi dekat sini kena hati-hati sikit. Sebab semalam pun baru lepas hujan. Jadi ambillah masa anda untuk naik ke Gunung Datuk ni. Jangan terburu-buru, jangan ikut pace orang, ikut pace sendiri. Okey, jom. Waktu-waktu macam ni lah lebih baik kita berdoa. Akhirnya sampai juga 880 meter. Maksudnya tinggal ni lagi lah dia punya jarak. Jadi kita pun dah jalan sejauh 1.28 km. Maknanya lagi ni lah. Jadi katanya ketinggian ni 2 km sahaja. Tapi 2 km dia pun astaghfirullahalazim. Itulah dia punya orang kata feedback lah. Tapi sekarang ni masih lagi kita teruskan jalan. Jom. Fat, minta maaf saya terpaksa tinggal. Terkejut. Wah, 2 simpang lagi. Ya tak tidak. Guys, lagi 880 meter lagi. Tadi kita naik lebih kurang pukul 7. Sekarang dah 10 lah. 9. Maknanya lagi setengah jam sampai dah ni. Hari ni special sikit dekat Gunung Datuk sebab kita episod yang terakhir kan. Jadi kita dapat naik awal sikit, dapat pelepasan tu. Dan walaupun dapat pelepasan, masih lagi ramai yang boleh potong kita. Nampaknya tak ada perubahan lah. 7 episod pun tak ada perubahan, sama aja. Saya awal lah. Betul lah, mungkin seminggu awal kot kena naik. Okey, jadi antara attraction yang saya boleh katakan dekat Gunung Datuk ni adalah ni lah, batang kayu ni yang sangat unik sebab ia tumbuhan semula jadilah. Jadi kalau boleh tengok daripada jauh, dia punya besar tu macam ulas sawa tau. Tadi bila saya nak dekat pun saya rasa macam takut sikit. Tapi bila duduk, sebenarnya inilah tempat healing sebenar dekat Gunung Datuk kan, sebelum sampai ke puncak tu. Jadi sekarang ni, jomlah. Masih lagi jalan guys, belum selesai lagi. Tapi tadi pun adalah dalam 4 orang peserta dah lalu. Tapi orang ni pun semua dahsyat-dahsyat. Tapi insyaAllah kalau kita jumpa dia orang kat atas, kita akan interview seorang. Jom. CP3 guys. Setelah 2 jam setengah baru sampai sini. Abang tu cakap 40 minit lagi kita sampai. Dah dekat dah tu. Kalau naik kereta lah, dekat lah 40 minit. Setelah jalan sini mungkin lagi, saya rasa 10.30 boleh sampai. Tak ada pukul 10. Itulah saya target ikut kan pukul 9. Tapi dah terlebih lama tadi. But it's okay, kita masih positif. Kita sampai juga ke puncak Gunung Datuk, InsyaAllah, for the second time. Sikit lagi, 140 meter tadi kan. Dalam 15 minit kita akan sampai. Tapi saya rasa Amar dah sampai kot. Dia macam tu lah, dia tak ingat orang ada. Tak fikir orang belakang, tu gerak lah. Kita dapat jadi kita sampai kat dia. Tok turun, kita race turun. Cik. Akhirnya kita semakin menghampiri. Lagi berapa minit? 5 minit dah. Sebab dah dekat dah tu. Kita berhenti ni bukan nak rehat ke apa, tapi sebab jam kan, bagi orang turun dulu. Kita gentleman.
Dah okey sikit baru kita naik. Amak mungkin dah baring kat atas tu. Dah sampai. Dah sampai. Okey, alhamdulillah sekarang ni Amar dah sampai di puncak Gunung Datuk bersama-sama dengan Yang Amat berhormat lah, kita punya Pak Mus, YB Expo Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Jadi Pak Mus, hari ni how's everything? Alhamdulillah Mar, Pak Mus happy sebab hari ini merupakan siri yang terakhir Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge. Betul. Dan surprisingly hari ini penyiaran berada di hadapan. Kalau penyiaran di belakang, hari ini mereka berada di hadapan setelah 7 siri mereka lalui tu. 2 tahun dah. 2 tahun dah ya, jadi handal penyiaran. Terima kasih RTM Negeri FM. Dan insyaAllah pada tahun depan Mar, kita akan teruskan lagi Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge 3.0. Okey, Ya, jadi dengan destinasi-destinasi yang baru. InsyaAllah. alright. Jadi 7 Wonders Challenge is a wrap. Alhamdulillah, Amar dengan Fat dah sampai dekat puncak Gunung Datuk. Ya. 855 meter, geng. Selesai. Walaupun Amar sampai dulu, Yup. kita sampai 10.30. Naik 7, 10.30. Berapa jam? 3 jam lebih. Itu awak Itu saya Cik. sebab saya ada keperluan, saya ada Dan menjawab. saya bawa rombongan. Okey. Tak boleh lah nak laju-laju kan. Jadi kita pun nak ucapkan terima kasih lah kepada seluruh tim Semua Wonders Challenge, daripada Negeri FM, daripada pihak penganjur sendiri, dan juga kepada pejabat YB Exco Belia dan Sukan atas penganjuran inilah. Sebab apa? Kita dah selesai 7 Wonders Challenge. Betul. Kita nak recap sikit antara lokasi-lokasi untuk 7 Wonders 2.0 tahun 2025. Daripada awal 19 April kita dah pergi ke Jempol, Betul. Bukit Bosar Bayai. Lepas tu 10 Mei kita dekat Gunung Berembun mah. Dekat Seremban. Jadi 14 Jun kita dekat Tampin di Bukit Ramunia. Lepas tu Port Dickson macam biasa, PD Forest at Sungai Menyala 12 Julai. Dan seterusnya Fat. Kuala Pilah di Bukit Bagindo. Ni pertama kali kita naik. Yo. Lepas tu Bukit Batu Sawa di Jelebu. Dan inilah dia terakhir, salah satu gunung yang sangat ikonik di Negeri Sembilan, Gunung Datuk Rembau, 855 meter, Newton meter of top. Jadi insya-Allah kalau kita boleh tengok VT sikit, tadi kita punya Pak Mus ada cakap juga tahun depan insya-Allah ada juga 7 Wonders 3.0. Jadi kaki dah kena standby dah ni. Kita lagi. Insya-Allah ke atlet kita akan comeback. Atlet Zoom. Insya-Allah lah, kita tengok keadaan macam mana. Kita jumpa tahun depan. Yep. Bye bye. Insya-Allah 7 Wonders Challenge habis. It's a wrap.